Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Anas Razi, FMD Public Goal anda. Okey, kepada anda yang sedang mencari peluang bisnes, nak cari cara tambah duit, nak buat bisnes dan sebagainya lah, tambah income dan sebagainya. Untuk video kali ini mungkin untuk anda, saya akan bagi tahu 5 sebab kenapa saya pilih bisnes Public Goal. Okey, tapi sebelum bermula itu, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe. Okey, tanpa berlengah masa, jom saya ceritakan 5 sebab kenapa saya pilih bisnes Public Goal. Kenapa saya pilih jadi dealer emas Public Gold? 5 sebab yang buat saya pilih bisnes ini. Yang pertama apa dia? Yang pertama, dengan bisnes Public Gold ni, tujuan saya nak bina income yang boleh berkembang. Yang boleh berkembang lah. Kita buat bisnes ni memanglah kita nak semakin kaya dan semakin kaya. Okey, menjadi dealer Public Gold bukan sekadar buat satu jualan dan selesai. Bermaksud dengan bisnes Public Gold ni, insentif dealer ni diberi atas belian diri sendiri. Kalau saya beli emas dengan Public Gold, saya akan dapat insentif. Kemudian kalau saya dah berjaya introduce orang untuk menabung emas di Public Gold, pun saya akan dapat insentif atas pembelian orang di bawah saya. Okey, serta belian customer yang diperkenalkan kepada Public Gold. Okey, untuk belian kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey, dekat sini tuan-tuan puan, apa yang boleh saya nampak adalah kalau contohlah hari ini saya dapat bantu seorang untuk menabung emas di Public Gold, esok saya dapat lagi seorang untuk bantu menabung emas di Public Gold, dan customer saya tu dia akan terkumpul. Dia akan berkembang. Kalau sebulan saya dapat 30 customer, bulan depan saya dapat 30 customer, saya dah ada 60 customer base saya. Dah ada 60 akaun di bawah saya. Dan seterusnya lah. Kalau buat setahun, kalau buat 2 tahun, buat 3 tahun. Itu bestnya yang membuatkan saya tertarik dengan bisnes Public Gold ni. Dia terkumpul. Kita buat sekali, tapi hasilnya makan berkali-kali. Hasilnya sentiasa dapat berkali-kali. Dia bukannya buat sekali dan kita dapat hasil, tetapi kita buat sekali dapat hasilnya berulang kali. Okay, so bisnes Public Gold ni yang saya nampak adalah lebih kepada passive income. Kalau anda kata bulan ni saya tak nak buat bisnes, pun saya tak kisah. Sebab bulan-bulan sebelum ni saya dah buat bisnes ataupun saya dah ada customer base, mereka masih lagi konsisten menabung. Yang kedua adalah saya tak nak bina bisnes seorang diri. Yang ini pun sangat-sangat penting lah. Sebab pengalaman saya adalah seorang yang ada memang berniaga sendiri. Okay? Pengalaman saya bila buat bisnes Public Gold ni bersama tim. Bersama tim G100 Network. Okay, kalau siapa yang daftar akaun bawah saya ataupun menjadi dealer di bawah saya, anda adalah di dalam grup G100 Network. G100 Network ni adalah tim ataupun tim dealer yang terbesar dalam Public Gold. Okey, so yang kedua, G100 menyediakan support system seperti PG2U. PG2U ni website. Siapa yang jadi dealer bawah kami, okey, bawah G100, anda akan diberikan website. Tak perlu pening kepala nak cari website macam mana, nak buat website macam mana dan sebagainya. Okey, tools pemasaran, ada skrip nak close, skrip nak follow up, skrip nak belian besar dan sebagainya, kita akan sediakan. Kemudian G100 juga ada buat poster, video, mentorship. Mentorship ni paling penting lah kalau kita ada masalah ke, kita ada tak tahu nak buat bisnes macam mana, kita ada mentorship, boleh bertanya kepada mentor kita. Okey, dealer handbook, customer handbook, group dealer, business meeting dan coaching. Okey, bila buat bisnes Public Gold, saya tak nak buat sorang-sorang. Bila buat sorang-sorang ni, satu, kita akan rasa penat. Kedua, saya tak tahu nak mula macam mana. Ketiga, saya tak tahu nak buat macam mana. Keempat, kalau ada masalah nak rujuk siapa. Jadi, poin yang kedua, buatkan saya sampai sekarang konsisten buat bisnes Public Gold. Sebab yang ketiga, apa dia? Ada sistem pembelajaran yang jelas. Dalam tim kita G100 Network,
ada 5 core program lah. 5 program utama, 5 program yang penting yang kita perlu join lah untuk kita pastikan, untuk saya pastikan bisnes public goal saya ni terus berkembang dengan laju ataupun terus berkembang. Okey, yang pertama kita ada Public Goal Leadership Training, PLT, setiap 1 kali sebulan. Kita ada PLT training. Kemudian kita ada NDO, sama juga sebulan sekali NDO. Yang ketiga, kita ada Weekly Business Meeting, WBM, setiap malam Ahad. Dan juga Weekly Group Coaching, setiap malam Ahad. Setiap minggu kita ada coaching. Dan yang kelima, G100 Talk Show, setiap hari Rabu. Yang ini talk show kita boleh bagi kepada customer kita, kepada prospek, di mana speaker akan bantu closekan untuk kita ataupun bantu educate customer kita. So mudah sangat. Sebab itulah saya sangat bersyukur sangat-sangat saya jumpa Business Public Goal dan saya di bawah tim G100 Network, di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan juga di bawah mentorship Tuan Syarif Jamil. So ada 5 core program yang saya boleh join. Kalau tak tahu marketing, tak tahu nak buat content, tak tahu nak close, tak tahu nak buat apa sahaja tentang Business Public Goal, saya ada 5 program yang setiap minggu ada perjumpaan ataupun coaching lah dengan saya punya upline, leader dan juga upline mentor saya. Okey. Yang keempat, dalam Business Public Goal, di dalam tim kita, dalam G100, ada roadmap untuk berkembang. So, bila ada roadmap berkembang, saya tahulah hala tuju Business Public Goal saya ni boleh sebesar mana. Bermula dengan customer biasa, mungkin tuan-tuan perempuan nak tahu dulu tentang Public Goal, jadi customer biasa dulu. Kemudian jadi dealer. Jadi dealer Public Goal. Kemudian jadi pre-MD, pre-master dealer, jadi master dealer. Kemudian jadi founder master dealer. So saya nampak dah, okey, kalau saya capai macam ni, saya akan dapat macam ni. Capai macam ni, dapat macam ni. Capai macam ni, dapat macam ni. Sehinggalah income-nya saya yakin dan percaya memang sangat-sangat selesa yang saya boleh perolehi jauh lebih mudah, lebih senang dengan Public Goal berbanding buat bisnes lain. Yang kelima, saya boleh bantu orang bina simpanan sambil bina bisnes. 5 ni paling penting ataupun paling punca, antara punca yang menyebabkan saya masih kekal dalam bisnes Public Goal ni. Sebab apa? Saya bukan sahaja membuat bisnes, bukan sahaja nak jual buat sale, bukan sahaja nak tarik customer. Antara punca yang masih saya kekal dan seronok buat bisnes Public Goal ni, tuan-tuan perempuan, apa dia? Saya tak menjual. Saya educate. Saya mengajar, mengedukasi masyarakat tentang simpanan emas. Saya tak jual emas. Kalau tuan-tuan perempuan, contohlah, saya ajar Encik A. Encik A ada hadapi masalah tak boleh menyimpan, boros, nampak duit simpanan bocor, ada duit dalam akaun bocor. So saya ajak, saya perkenalkan menyimpan emas, di mana emas ini kita tak mudah untuk berbelanja benda yang tak penting. Saya educate dia, saya ajar dia, simpan emas, daripada bocor simpan duit, simpan emas. Okey, bila customer ataupun Encik Ali, Encik Ali nak simpan emas, okey, Encik Ali, kelebihan emas macam ni. Kalau berminat nak simpan emas, saya nak syorkan Encik Ali untuk menabung dengan Public Goal. Sebab Public Goal kita boleh menabung serendah RM100 je. Cuba dulu RM100, kumpul sikit-sikit. So, adakah saya menjual emas? Tidak. Menjual emas, membeli emas adalah antara customer dengan Public Goal. Apakah saya? Saya adalah orang tengah ataupun pembimbing ataupun memperkenalkan sistem Public Goal, akaun emas Public Goal kepada masyarakat untuk membeli dengan Public Goal. So, insentif saya adalah daripada sagu hati yang Public Goal berikan kepada saya kerana memperkenalkan syarikat kepada orang lain. Saya tak jual emas. So, hati saya lebih lapang. Hati saya lebih tenang sebab kita tak jual emas. Bila menjual emas, masalahnya adalah kita akan buat banyak ilmu yang pelik-pelik supaya orang membeli emas dengan kita. Supaya orang
tertipu dengan ilmu-ilmu kita. Kebiasaannya lah kalau kita menjual sebab kita nak sale. Tetapi dengan public goal ni saya perhatikan saya tak perlu buat ilmu pelik-pelik. Tugas saya menceritakan kisah sebenar, ilmu sebenar emas, macam mana emas membantu mereka, macam mana mereka nak menyimpan emas, emas yang macam mana mereka nak simpan dan sebagainya. So sebab itulah sebab yang kelima ni sangat penting untuk kita rasa seronok buat bisnes. So kalau tuan-tuan perempuan seorang profesional, guru, doktor, engineer dan sebagainya, tuan-tuan perempuan nak menjual, susah kan? Tetapi dengan bisnes public goal ni tuan-tuan perempuan hanya bercerita saja tentang kepentingan simpanan emas, manfaat simpanan emas, kenapa kena simpan emas. Kalau tengok kawan-kawan macam perbelanjaan mereka tak terkawal, susah kawal emosi, boros seperti yang saya ceritakan tadi, kita ceritakanlah, simpanlah emas. Kalau 1 gram ni mustahil lah nak jual emas yang korang simpan ni semata-mata nak pergi beli teh tarik ke, nak pergi lepak mamak ke, simpan emas. Lebih kuat daripada simpan duit. Okay. Maka itulah sebabnya 5 sebab kenapa saya pilih bisnes public goal. Okay. So, saya harap tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan berminat nak tahu lebih lagi tentang buat bisnes public goal, nak jadi dealer public goal, tuan-tuan perempuan boleh hubungi saya, okay, untuk saya bantu terangkan lebih detail untuk menjadi dealer public goal. Dan yang paling penting tuan-tuan perempuan belum lagi ada akaun public goal. Okey, sebab kalau tuan-tuan perempuan dah ada akaun public goal, saya tak boleh nak bantulah sebab tuan-tuan perempuan dah ada introducer sendiri. Dah ada dealer sendiri, dah ada upline sendiri. Okey, saya nak elakkan untuk customer orang lain sebab nanti akan menjadi isu. Mungkin kalau ilmu yang saya bagi tahu tu salah, tak kena dengan upline tuan-tuan perempuan, dia akan jadi pergaduhan. Okey, so untuk elakkan, untuk anda yang masih lagi belum ada akaun saja hubungi saya. Untuk pertama kita akan mula dengan menyimpan emas. Kenal dulu emas. Kemudian yang kedua boleh join training. Okay, join dulu training, tengok apa yang G100 boleh sediakan. Apa yang tim kami boleh sediakan. Apa yang public goal boleh bagi. Okay, yang ketiga, kalau betul-betul yakin public goal ni boleh bantu tuan-tuan perempuan, boleh tambah pendapatan, boleh buat bisnes part time ataupun full time dan sebagainya, tuan-tuan perempuan boleh hubungi saya. Okey, kita akan bincang untuk syarat kenaikan kepada dealer public goal. Okey, so itu sahaja perkongsian saya pada video ini. Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum, saya Anas Razi. Jumpa video seterusnya. Jangan lupa like, follow dan subscribe.